Salam sejahtera, nama saya Mariam Mokhtar. Hari ini kita kena cakap jujur. Jadi, kalau saya jawab soalan tajuk video ini, apabila Lim Guan Eng mula menegur, maksudnya ada masalah serius dalam kerajaan Anwar Ibrahim. Bila pemimpin besar DAP, iaitu Lim Guan Eng sendiri, mula menegur polisi kerajaan pusat selepas kekalahan di Sabah, itu bukan perkara kecil lagi. Itu tanda amaran. Okey, nota yang nombor 1. Apa yang Lim cakap? Lim Guan Eng kata 2 perkara besar buat pengundi Cina marah. Yang nombor 1 ialah SST, bermakna cukai jualan dan perkhidmatan SST, iaitu Sales dan Service Tax. SST 6% atas yuran kolej swasta lebih RM60,000. Dan yang kedua, SST 8% untuk bisnes lebih RM1 juta. Ini bukan isu kecil ya. Ini isu periuk nasi, masa depan anak-anak, survival hal masa hidup bisnes. Lim kata, jangan cukai masa depan anak-anak kita. Benda ni juga kan, menurut beliau, boleh jadi punca pengundi Cina hukum Pakatan Harapan di Sabah. Ini kali pertama seorang tokoh kanan DAP kaitkan polisi kerajaan pusat dengan kekalahan pilihan raya secara terang. Yang nota kedua ialah kenapa ia penting. Okey. Sejak DAP masuk kerajaan perpaduan, Unity Government, perangai mereka sangat berhati-hati, ultra cautious. Tidak hentam, tidak kritik terbuka. Setahun lebih mereka ikut disiplin gabungan. Tapi kali ini berbeza. Lim bukan sekadar tegur polisi. Dia hantar mesej terus ke Putrajaya. Dia kata, Perdana Menteri kena dengar suara Sabah. Kena dengar suara rakyat. Dalam politik Malaysia ni, teguran terbuka macam ini jarang berlaku. Lebih-lebih lagi dari pemimpin kanan DAP kepada kerajaan yang dipimpin Anwar Ibrahim. Jadi, ini menandakan apa ya? Ini ada kemarahan yang sudah tidak boleh disimpan lagi. Ada polisi yang benar-benar memberi kesan buruk kepada sokongan rakyat. Dan DAP tidak mahu tenggelam bersama beban politik Anwar. Nota yang ketiga. Apa maksudnya untuk Anwar? Okey, bila DAP, parti yang paling setia dalam Pakatan Harapan, mula bersuara, itu bermakna satu benda. Rakyat sudah hilang sabar. Dan parti-parti dalam kerajaan pun mula rasa tekanan. Kekalahan Sabah bukan salah calon. Bukan salah warisan kuat sangat. Ini mesej kepada Putrajaya. Ya, pesanan kepada Putrajaya. Polisi yang keras, tidak sensitif dan membebankan makan tuannya sendiri. Jika Perdana Menteri tidak ubah pendekatan, tidak dengar teguran, tidak review polisi seperti SST ini, Pakatan Harapan akan terus hilang sokongan bukan saja di Sabah tetapi di seluruh negara. Jadi, Lim Guan Eng sudah bercakap. Ia sudah bersuara. Pengundi sudah menghukum. Sekarang,
Persoalannya, adakah Anwar benar-benar mendengar? Atau kita akan lihat ulang siaran di pilihan raya yang ke-16 GE16. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.